Aku kan sakit hati sungguh kalau minta tolong dengan tok laki ni. Minta benda ni beli betong dah. Betong dah beli. Minta tolong pasang ya, tak boleh pasang. Sampai hari ni, lah kali hari ni aku yang pasang. 3 getah ni beli 2 kali dah. Beli 2 kali dah 3 getah tapi dia suka koyak. Lepas tu tak beli dah 3 getah beli datang ni. Pasang dekat bilik dengan dapur. Bilik dengan dapur tak ada mozaik. Pasang benda ni lah. Jenis punya asam punya latte lagu ni. Latte tak ada mozaik, tak ada apa. Dia jadi berkurik lah sikit. Tika ni kalau sakut apa-apa dia suka koyak. Lepas tu beli hak ni molek lah sikit. Ni dapur. Molek lah sikit nampak dia. Hak ni hak original dia. Latte kosong. Hak ni dah pasang benda tu. Hak ni hak bilik. Molek lah sikit nampak. Elok lah kita nampak tu daripada latte asal berdebu tu. Kalau rumah orang kan, hello Sat, hello, aircon rosak, hello, wiring ni tak jalan, hello, nak pasang PA system, sound system apa. Cepat je sampai rumah orang. Kalau rumah sendiri ni betul-betul tak boleh pasang lagi. Lah kali aku lah pasang, aku lah beli, aku lah pasang. 3 getah ni aku lah beli, aku lah pasang. Letih tengok lah.